Okay guys, sekarang ni musim hujan. Air hujan mesti selalu akan melekat dekat cermin kereta korang. So, solusi dia hari ni is PG Renzidura. PG Renzidura ni, dia boleh buat cermin kereta korang kalis air. Okay, sekarang ni, I nak tunjuk macam mana nak pakai produk ni. I akan apply dekat sebelah sini je. Sebelah situ I tak apply. Okay, mula kita goncang dulu produk ni. Then, kita spray. Okay, sekarang kita lap. Kita ratakan. Okay, lepas dah lap tu, kita biarkan seminit 2. Bila kita dah nampak macam kabus-kabus ni kan, kita biar je dulu. Okay, sekarang guna kain yang lembap. Ni kita dah lembapkan kain ni. Kita lap. Buang chemical tu balik. Okay, lap macam ni je. Okay, sekarang ni kita nak tengok. Kita akan curah air dekat cermin ni. Okay, belah sini kita tak apply apa-apa. Kita apply yang dekat belah sini. Okay, jom. Okay, yang ni yang kita tak apply apa-apa ni kan. Dia air dia melekat. Yang ni yang kita apply ni tengok. Dia ada macam water beading. Dia jadi water beading. Meaning dia tak melekat. Okay, produk ni untuk cermin kereta korang yang ada wiper tu boleh tahan sampai 6 bulan. Untuk yang tak ada wiper tu dia boleh tahan sampai 1 tahun.